Makan pula berapa? Oi, coba. Pap drone terbang. Tak ada rezeki. Tinggal 2 keping. Okey, untuk video kali ni agak special sikit. Special bukan apa. Sebab menu yang saya nak makan ni dia agak rare sikit lah. Agak payah nak cari dekat Lembah Kelang ni. Kalau ada pun jarang-jarang orang jual menu ni. So, tak tahu dekat mana, layanlah video ni sampai habis. Hari ni ride motor jauh sikit daripada Putrajaya sampai dekat section 24 Shah Alam ni. Semata-mata nak cari menu tu. Tapi macam biasalah, kepada hampa yang baru jumpa channel ni, mohon support sikit. Subscribe channel YouTube Warung Hunter. Semoga korang dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki selalu. Jom. Memang layan bro, memang layan bro. Okey, nampak macam dia baru sampai tengah set up. Saat lagi dah siap set up semua. Kita pergi sembang-sembang sikit lah dengan dia punya order dia. Okey, Assalamualaikum Faiz. Waalaikumsalam. Nasi jagung menu bang. yang orang kata apa, agak rare juga ni Ya, betul. Jarang-jarang tengok ataupun jumpa dekat area-area Lembah Kelang ni. Setakat ni saya tak ada jumpa lagi orang jual. Itulah saya pun macam tengok first saya jumpa di media sosial kedai Faiz ni, terus datang sini lah. So Faiz cerita sikit, jual nasi jagung ni bila buka ni? Setakat ni saya baru lebih kurang 5 bulan. Dekat sini tempat yang sama lah. 5 bulan saya berniaga kat sini. Okey. So lauk yang ada? Lauk yang ada, saya jual ayam masak merah. Ayam masak merah, tengok sikit. Okey, alright. Lepas tu Ayam masak merah ada dengan ayam masak kicap. ayam masak kicap. So 2 jenis lauk je lah. Ya, betul bang. Tapi sebelum tu Faiz nak tanyalah, nasi jagung ni kan, kepada yang tak tahu tu, sebab saya dah lama tak makan nasi jagung ni. Sebab saya memang asal Kedah. Ya. So kepada yang tak tahu Faiz, nasi jagung ni dia nasi macam mana tu? Nasi ni dia lebih kurang macam nasi minyak. Okey. Biasanya kalau dekat Kedah kita biasa jumpa nasi ni dekat kenduri kahwin lah. Betul. Kalau apa untuk kedai-kedai ke jarang kita dengar orang jual nasi jagung. Betul. Susah sikit nak jumpa. So lokasi dekat mana ni Faiz? Lokasi berhadapan dengan Wellmart Section 24 Okey. ataupun belakang Petron McDonald Section 24. Waktu operasi pukul apa? Waktu operasi dari pukul 11.30 pagi sampai pukul 3.30 petang ataupun lauk habis. Okey, biasanya di lokasi kat sini je lah. Memang kat sini je. Saya tak ada tukar lagi tempat lain. Alright, so customer cuma untuk take away sajalah Semua untuk bungkus saja. Bungkus saja. Boleh tengok sikit dia punya nasi dia Faiz? Boleh bang. Tu dia punya nasi dia geng. Wih, bau wangi Faiz ya? Ya bang. Dalam nasi ni kita ada letak halia, daun pandan, Halia, daun pandan, lawang, kayu ada manis. banyak juga lah dia punya ni. Dia punya bahan-bahan dia. Okey, macam saya first time kan Faiz kan. So lauk apa yang Faiz recommend untuk saya try ni? Kalau abang jenis makan pedas, tak makan kurang makan pedas, Okay. abang boleh ambil ayam merah ni lah. Ayam merah. Kalau apa? Abang makan Ayam kicap ni dia pedas sikit ke macam mana? Ayam pedas, ayam kicap ni dia. Kalau ayam kicap ni pedas. Untuk okey. yang tak makan pedas memang tak boleh lah makan pedas. Makan ayam kicap ni. Kalau yang jenis makan pedas memang orang suka ayam kicap ni. Okey. Macam tu saya nak try ni lah Faiz. Saya nak try ayam kicap lah. Mana ayam kicap? Ya, saya suka pedas Faiz. Alright, jom tengok macam mana Faiz bungkus nasi jagung kat sini. Untuk harga berapa Faiz? Harga sebungkus RM10 saja. Sebungkus RM10 saja. RM10 saja. Dia cuma ada lauk sajalah, tak ada macam jelata ke apa? Dalam untuk harga RM10 tu dapat sebungkus nasi, Okay. seketul ayam, sepaket jelatah dengan 3 keping papadum. 3 keping papadum. Okey, so dia punya portion dia macam ni. Portion dia macam ni. Untuk Okey. sebungkus RM10 macam ni portion dia. Alright. So, ayam kicap. Ayam cari bahagian isi Faiz. Abang nak bahagian isi. Bahagian isi. Alright. So, letak kuah sikit lah. Kuah sikit, lepas tu nak minta Faiz letak sikit kuah ayam masak merah tu, nak rasa sikit. Tu dia. Ni masak sendiri Faiz? Ya, ni semua isteri saya masak. Resepi mana ni? Resepi dari arwah ibu saya. Okey.
Cuma kalau bab rasa tu taklah 100% sama macam arwah ibu. Cuma dia, saya boleh kata 85% sama. 85% Alright, tak sabar nak try ni lah. Okay, Assalamualaikum my guys. Apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wee dan sekarang ni saya berada di Seksyen 24 Shah Alam. Lepas ni naik motor lah, ride motor jauh sikit. Sampai dekat Seksyen 24 Shah Alam ni. Seperti-mata nak perkenal ni nasi jagung. Dapat tahu dekat sini ada jual nasi jagung. Satu-satunya nasi jagung siasalah dekat area Lemah Kelang ni. Betul tak? Sebab sebelum ni kan tak pernah jumpa lagi orang jual nasi jagung area Lemah Kelang ni. Saya pun dah lama dah tak makan nasi jagung ni. Last makan masa duduk kat Kedah dululah. Lama tak lama tu dia lah nasi jagung ni kan. Macam yang pun tahu kalau kenduri tu kadang-kadang dia buat nasi jagung. Dan dekat sini kan cuma ada dua je lauk. Sama ada ayam masak merah ataupun ayam masak kicap. Dan juga dia bagi sekali untuk set nasi jagung ni, dia bagi sekali dengan dia punya ni papadom dan juga acar jelata. Saya makan dalam keadaan hujan renyai-renyai. Sebab dekat sini sebenarnya dia tak boleh dine in, customer beli bungkus bawa balik. Tapi saya request lah nak pinjam sekejap depa punya meja untuk makan dekat belakang dia punya gerai ni lah. So tanpa membuang masa, hujan pun makin lebat ni. Saya nak try dia punya nasi jagung ni. Bau wangi, dia punya aroma nasi jagung dia. Kalau korang boleh nampak kan, dia punya nasi dia sendiri dah ada jagung. Sebab tu nama dia nasi jagung. Nampak tu lah. Ada banyak jagung juga ni lah. Nasi dia kalau kuning cayak macam tu, dia macam nasi minyak. Nasi dia lembut, berderai elok geng. Tu dia. Dekat sini memang tak disediakan ayak lah. Untuk minum saya kena ni je. Apa nama ayak mineral beli kat depan tu. Kat kedai ni ada Wellmart kan. Lupa nak beritahu, landmark kedai ni kan dia betul-betul terletak di depan Pasaraya Wellmart, Seksyen 24. Belakang ni ada Petron dan juga McDonald Seksyen 24 Shah Alam. Dia pun ni betul-betul di belakang ni lah, di belakang Petron tu. Alright, ini dah dia sepinggan nasi jagung dekat nasi jagung street Seksyen 24 Shah Alam ni geng. Ada nasi jagung, lepas tu ada ayam seketul, ayam potong 8, ayam masak kicap ni, lepas tu dia bagi juga dengan 3 keping papadom dan juga 1 acar jelata. Kita buka dia punya acar jelata, kita letak tepi ayam ni. Ya, acar jelata. Kita siap packing dah. Papadom pun dia dah siap packing dah, tapi tadi saya dah buka siap-siap bubuh kat pinggan ni. Untuk acar jelatah ada ni lah, ada carrot, ada juga dengan bawang. Jom, ada juga dengan cabai. Saya nak makan dulu dia punya nasi. Tak sabar ni lah. Rindu betul dengan nasi jagung. Lama tak makan nasi jagung. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Untuk dia punya nasi, makan saja pun sedap geng. Ada rasa dia macam kita makan nasi minyak. Dia punya rasa ke arah itu. Saya nak rasa dia punya kuah ayam masak merah ni. Sedap. Rasa macam muak-muak kita masak. Ini pula dia punya kuah ayam kicap. Untuk ayam kicap dia agak pedas sikit, tapi sedap geng. Dia punya ayam saiz macam tu, ayam potong 8. Agak pedas dekat dia punya ayam kicap ni. Sebab tu dia ada dua option lah. Siapa yang tak suka pedas boleh ambil ayam masak merah, dan siapa yang suka pedas boleh ambil ayam kicap. Kita ambil kuah ayam merah ni, ambil kuah kicap sikit, kita gaul sekali dengan nasi. Belum. Pakai cap tu muka macam gelap sikit kan. Kau boleh buat muka ha.
Makan pula berapa? Coba. Pap drone terbang. Tak ada rezeki. Tinggal 2 keping. Tak apa. Makan pula buah pokok kan. Oh, memang layan bro. Bangup. Dia punya pap drone dia style yang nipis tau. Best. Bangup. Ayam kicap. Ambil dengan dia punya kuah sikit. Ambil dia punya acar jelatah. Tadi angin kuat juga, takut risau terbang lah pap drone ni. Itu dia. Teringat apa tau? Teringat makan kenuri kat belah-belah Kedah ha. Tapi area Kedah pun tak semua tempat lah ada nasi jagung ni. Biasanya kalau kawasan-kawasan kampung tu kan ada menu ni. Tapi nice lah dia punya nasi jagung dia. Untuk ayam kicap ni ada juga bawang. Ayam kicap dia kan, untuk dia punya ayam dia lembut. Saya rasa kan dia macam goreng, dia goreng dulu sebelum masak kot. Lepas tu dia goreng sekali dengan dia punya kicap dia. Asalnya lah. Bila lama-lama makan baru dia punya pedah tu datang tau. Pedah dia punya ayam kicap tu. Untuk dia punya portion nasi dia kan, dia macam agak lebih sikit daripada yang standard tu. Dengan harga RM10 set macam ni kan, saya rasa okey lah, okey. Sangat berbaloi. Tak mahal sangat, tak murah sangat. Dia senang-senang je. So kepada apa yang nakkan kelainan, nak rasa macam mana nasi jagung ni, boleh try kat sini. Section 24 Shah Alam. Tengok ni, rasa macam dah banyak makan dah, tapi nasi dia macam ada banyak lagi. Saya rasa kan mesti dia punya ayam masak merah dia pun sedap. Sebab apa? Sebab dia punya kuah masak merah ni sedap. Tak apa, lain kali mai saya nak try pula dia punya apa nama, ayam masak merah. Overall bagi saya nasi jagung kat sini sedap, boleh makan, boleh layan. Cumanya dia tak rasa seperti yang saya makan kat Kedah tu. Sana memang original lah. Tapi yang kata apa, untuk mengubat kerinduan, boleh mai makan dekat sini. So orang-orang Kedah yang berada di sekitar Shah Alam ni kan, kalau rindu nak makan nasi jagung, boleh mai try kat sini. Tengok ni geng, dia punya nasi banyak lagi tau. Pasal macam dah makan lama lah. Untuk dia punya nasi kan, lupa nak beritahu, dia pun menggunakan beras basmati geng, 100% basmati. Buah panjang lah. Sebab tu dia punya rasa dia pun lain. Dan dengan harga RM10 ni, guna beras basmati kan, so hampa tahu lah kan, beras basmati ni orang kata beras yang premium lah. Tapi kan bagi saya, dia punya acar jelatah ni kan, kalau dapat buat lah yang lebih kurang style belah Kedah tu, ada timun, bawang, denah sikit kan, cabai, oh tu lagi sedap tu. Mungkin lepas ni dia punya owner ni boleh try kot buat acar jelatah yang style macam tu. Mungkin lepas ni kan owner dia boleh buka meja kot kat sini kan. Best juga makan tepi jalan pokok-pokok macam ni.
Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya makan nasi jagung dekat nasi jagung street yang beroperasi berhadapan dengan tu Wellmart Section 24 Shah Alam. Buka 11.30 pagi sampai pukul 3.30 petang. Cuti setiap hari Isnin. So, yang rindu, orang Kedah yang rindu nak makan nasi jagung ni, dan juga kepada apa yang tak pernah try lagi nasi jagung ni, sebenarnya macam mana, boleh mai support sahabat kita ni. Mereka dekat sini dia pun buka gerai kecil je. So macam biasa, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter, follow saya juga di platform yang lain. Saya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun nasi jagung yang saya kenal ni macam gini sure memang layan bro. Jumpa lagi, stay safe gang. Assalamualaikum. Jom kita pamit. Memang layan